korang yang menggunakan kereta, biar ada knowledge pasal kereta. Sekurang-kurangnya biar rujuk betul-betul cara cek macam mana, confirm tak benda tu rosak, betul tak benda ni rosak. Cikir buat satu cerita lah, di mana kereta ni ada masalah sentap. Sekarang tak sentap, memang cantik. Tak ada rasa pun tak ada rasa, senyap. Betul. Contohlah sentapan itu. Kalau orang tak tahu, contoh ni cerita contoh. Cakap gearbox rosak, orang pun overhaul ataupun tukar gearbox. Berapa dah dapat? Lepas tu scan komputer TPS, orang pun tukar TPS, settle. Kalau dia tak nak, customer tak nak bayar TPS pun tak ada masalah, sebab dah untung dekat gearbox, tak rosak apa. So sekarang ni sikit nak supaya korang faham ilmu yang serba kekurangan. Andai kata ada kelemahan daripada video, sikit-sikit minta maaf. Kita ni tak payah test jalan dah. Kalau ikutkan sensor lama